Apa ni? Nak book nyanyi untuk wedding tapi manager tak reply pun. Kawan dari SMA Al-Ihsan. Wah, dan si. Nanti Kamal beritahu manager ya. Nanti Kamal beritahu manager. Sebab kalau setiap hari WhatsApp, Kamal suggestkan kalau nak WhatsApp tu di siang dalam pukul 10. Setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad manager cuti. Sebab itu waktu Hafiz. Kalau contoh nak WhatsApp pukul 10 pagi Isnin sampai Khamis. Sebab waktu bekerja Isnin sampai Khamis saja. Jumaat, Sabtu, Ahad bercuti, memang cuti. So manager memang dekat WhatsApp business memang dia akan close. Kita orang tak akan balas WhatsApp. Dia yang tak akan balas WhatsApp. Mungkin lepas tu satu hari biasanya email tak termasuk WhatsApp lagi. Memang message masuk banyak. Message memang masuk banyak betul. Daripada klien-klien luar. No, manager pun ada cuti. Ingat full sampai Ahad. Mana boleh macam tu. Itu namanya memperhambakan orang. Manager memanglah kita bayar gaji. Itu namanya memperhambakan orang. Wahidah teruk sangat. Macam tak ada cuti. Wahidah ni kalau jadi bos mengenai orang betul kau ni. Dia masih ada cuti. Kesianlah dia. Jumaat, Sabtu, Ahad lah cuti. Aku bagi 3 hari cuti tau. Nak hari-hari cuti. Jadi manager ni penat tau. Kena buat invoice lagi. Kena buat e-invoice lagi. Orang yang ditujukan dalam lagu tu perempuan. Memanglah perempuan. Kau dah kenapa? Betul lah Amalin. Lagu tu kan pasal cinta. Memanglah aku tuju kat perempuan. Takkanlah aku tuju kat Pokemon pula. Astaghfirullahalazim. Amalin. Korang manager ni penat tau. Dia kena angkat call apa benda semua. Nak kena buat jadual. Nak kena buat invoice. Nak kena hantar rate card. Nak kena contact dengan klien. Nak kena gitu. Nak kena runding itu ini. Nak kena meeting. Sekejap kena voice. Sekejap kena call. Sekejap kena video call. Sekejap kena Zoom. Sekejap kena Google Meet. Kesian tau. Betul Wahidah main kau. Ingat kerja Isnin sampai Ahad. Tahu je. Penat tau tak kerja. Wahidah kerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa pun terus tak nak kerja. Wahidah kerja berapa hari tu? Wahidah kerja berapa hari tu terus dah tak nak kerja dah kan? Tu penat. Ini kau nak dia kerja hari-hari Wahidah. Penatlah dia. Macam Ronaldo. Diamlah 2-3 hari. Korang Wahidah kan sebelum dia kerja hari tu, dia siap DM aku kat Instagram. Dia cakap, Abang Kamal, minta maaf tau, nanti Wahidah dah tak selalu masuk live Abang Kamal sebab Wahidah dah nak kerja. Wah, aku ni terharu ni. Aku cakap, Alhamdulillah Wahidah dah nak kerja macam tu kan. Maksudnya macam dah ada kerja lah. 2-3 hari berhenti. Wahidah, kau memang kelakar Wahidah. Sumpah kau memang kelakar sangat. Itu je aku boleh cakap. Memang sangat kelakar. 2-3 hari kerja dia berhenti sebab tak larat. Ya. Itu dia suruh manager aku kerja setiap hari. Orang tu tak larat juga. Wahidah, stres aku Wahidah ni. Aduh, ayo Kamal. Dia suruh overtime pula.